Orang Sungai Petani yang mana yang nak berbuka, nak makan masakan kampung ala Rembayung, hampa boleh mai je dekat Sore Nusantara. Jom nak tunjuk menu apa yang menarik untuk bulan puasa. Yang ni set untuk 4 orang. Ada 6 jenis lauk. Hampa boleh pilih antara 2 ayam ni. Boleh pilih juga sama ada nak daging ataupun paru belado. Yang ni pula untuk set 6 orang. Sama juga hampa boleh pilih ayam mana yang hampa nak. Ikan ni pun hampa boleh pilih nak goreng atau bakar. Yang ni set istimewa untuk 8 orang. Sama juga macam tadi, ikan, ayam hampa boleh pilih. Sambal pun ada pilihan, nak sambal udang ataupun sotong. Untuk makan kali ni kami ambil set 4 orang. Untuk ayam kami pilih ayam goreng bumbu sambal gesek. Dia punya sambal ni macam sambal penyet, pedas-pedas. Sedap weh. Makan pula dengan sup ekor kan. Sup ekor dia ni macam sup Thai. Bila hampa makan tu dia ada rasa pedas-pedas masam. Makan dengan nasi panas memang gu dia lah. Paling favourite dan paling kami nak recommend dekat hampa dia punya daging balado. Dia punya daging pun lembut. Memang sedap weh. Untuk sambal sotong dia pun memang secukup rasa elok. Level pedas dia pun dalam 5/10 je. Yang mana peminat kari hampa mesti suka. Kari dekat sini memang pekat, likat, elok weh. Untuk setiap set ni dia main sekali dengan nasi, ayak, kurma dan buah. So kalau hampa nak merasa masakan kampung yang sedap-sedap untuk berbuka puasa, nak moreh pun boleh tau. Hampa jangan lupa singgah.